Terang guys. Oh, gila. Guys, tengok sini guys. Lampu ni sekali cas boleh tahan sehingga 30 jam guys. Bila on je lampu ni, dia ada magnet guys. Korang boleh lekat dekat bonet korang. So untuk kerja-kerja, walaupun waktu malam, waktu gelap, korang nak repair kereta korang ataupun nak tengok apa masalah kereta korang, kau tinggal letak dan on je. So boleh adjust guys. Ikut arah dia boleh adjust. Dan kat sini kita boleh tukar suhu lampu je guys. So ada 6 mode semua. So daripada 3000 hingga 7000 guys. So korang tengok lampu-lampu ni agak sesuai untuk korang buat kerja lah. So untuk orang kata apa, ketenangan mata. So korang nak perlahankan pun boleh, korang nak kuatkan pun boleh cahaya ni. Contoh macam ni, saya akan perlahankan cahaya. Korang tinggal tekan lama dekat button on off ni sampai dia malap. Dan tekan lagi sekali sampai habis malap, tekan sekali lagi dan dia akan on balik kepada cahaya yang asal guys. So dengan lampu ni guys, boleh cahaya menerangi seluruh enjin bay guys. So kalau tinggal korang nak waktu malam ataupun kereta korang rosak tepi jalan, lampu ni amat berguna guys. So magnet dia sangat kuat. So apa kelebihan dia? Salah satunya magnet lah. Lagi satu, korang boleh tinggal letak tripod guys. Okay, so letak tripod, korang boleh pacak je mana-mana. Lagi satu, dia ada clip, multifunctional clip ni. So korang boleh clip dekat tali pinggang ke ataupun mana-mana sukaan korang lah. Lagi satu guys, bila kereta korang rosak ataupun emergency tepi jalan, korang tinggal buka lampu emergency light, korang just double click saja dekat cahaya ni, lambang cahaya ni. Dan magnet ni korang lekat saja tepi ni. Ni andai kata kereta korang rosak tepi jalan dan cahaya ni tala ke belakang lah. So nanti orang belakang akan nampak kereta korang. Okay guys, menarik tak? Walaupun kecil guys, cahaya dia sangat terang guys. Memang terbaik guys. So kalau korang berminat, tekan beg kuning kat bawah, korang tengok dapat berapa guys.